Hai, Assalamualaikum. Saya Akil Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak tengok top 17 anomali Ramadan yang mengerikan. Korang tahu tak? Akil search anomali apa yang mengerikan sangat. Akil ingatkan tung-tung-tung sahur je. Rupanya ada banyak lagi. Akil ingat ada ballerina cappuccino assassino yang sikit-sikit. Rupanya ada banyak lagi. So kita akan tengok dalam video kita kali ni. So yang baru masuk, korang jom jangan lupa tu like video ni, subscribe, turn on notification, ting. Jom kita tengok sama-sama. Let's go. Wow! Wait. Video ini hanya untuk hiburan semata-mata, bukan perihal yang lain. Okay, so video ini hanya untuk hiburan sahaja. Dia tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun dan yang mati. Okay, so video ni akan menampilkan beberapa meme brain rot yang sedang viral akhir-akhir ini di TikTok. Dan tujuannya hanya untuk hiburan. So janganlah cakap, ini tak boleh. Ini hanyalah hiburan. Nak seronok-seronok je. Sebab kat social media ni kan orang nak buat lawak, nak hiburkan korang, nak gelak-gelak kan. So kita tengok adakah kita gelak atau kita menangis. Let's go. Ketupat, kepat, prekupat, kupat, kepot. Ketupat, ketepek, kerepot, kerepek, kerepot. Ketupat hantu. Ketupat hantu dari Pulau Jawa, Kecamatan. Lagi sekali dengar nama dia. Kepet, kepot. Ketupat, ketupek, ketepek. Okey, lagi sekali. Ketupat, kepat, prekupat, kupat, kepet, kepot. Ketupat, kerepek, kerepek, ketepot. Yang berasal dari Pulau Jawa, Kecamatan Krepot, Jempot, Keleot. Oh, yo. Dia berkeliaran di malam hari. Alamak, hantu ketupat. Konon katanya. Okey. Dulunya dia adalah manusia biasa. Manusia yang biasa. suka makan ketupat sebelum lebaran. Dia kata ketupat, ketepek ni, dia suka makan ketupat masa hari raya. Lepas tu dia makan ketupat pada saat bulan puasa. Dia makan ketupat masa bulan puasa. Maksudnya orang ni tak puasa lah Dan memamerkan kepada teman-temannya. Oh, dia makan ketupat, dia tunjuk dekat kawan-kawan dia yang dia tak puasa. Lepas tu Satu hari pada saat dia memamerkan, dia tiba-tiba dikutuk oleh siluman ketupat kepet yang merasa jengkel dengannya. So dia dah lah tak puasa. Dia sebenarnya manusia biasa. Lepas tu dia suka makan ketupat. Lepas tu dia dah tak puasa, dia tunjuk dekat kawan-kawan dia pula. Lepas tu dia kena kutukan, kena sumpahan. Jadilah ketupat, ketepek, ketopot. Rubah dirinya menjadi sebuah ketupat hantu. Jadilah ketupat. Takutnya. Korang takut ke tak? Komen dekat bawah kalau korang takut. Komen juga kat bawah kalau korang tak takut. Akil nak tahu, korang rasa takut ke? Sebab orang kata anomali ni mengerikan. Bagi Akil ni ketupat, ketepok, ketepek, krepek, biasa-biasa je. Takutnya. Okay, next. Kutuk, blek, kuduk, bekuk, bengkok adalah entitas bedug yang berasal dari cerita rakyat yang diyakini dia ialah ketekek, bedeguk. Entitas ini dia ni sebenarnya drum lah. Hanya setengah hari atau hanya sampai jam 12 siang. Dia kata yang ini dia sebenarnya beduk. Macam drum ketuk. So nama dia beduk, ketuk macam tu. Kita tak tahu dia nama dia. Kenapa nama dia lawak sangat Okay, ni first time kita tengok. Tadi ketupat, ini berdebuk. Dia ketuk-ketuk punya berdebuk lah kan. So dia kena jadi sumpahan ni, jadi hantu ni sebab dia puasa sampai tengah hari je. Siapa sini puasa masa Ramadan hari tu separuh hari je, boleh kena jadi jadi ketuk ni. Yo. Konon katanya suara bedug ini hanya bisa didengar oleh orang-orang yang sengaja mokel atau berpuasa hanya setengah hari. Dan biasanya dia memangsa dan membawa korbannya ke dimensi bawa korbannya lain. Allah. So dia kata yang beduk ni kan boleh ketuk-ketuk kan, yang boleh didengari oleh orang yang tak puasa sahaja. Maksudnya hantu ni suka kacau orang yang tak puasa. Nasib baik Akil puasa penuh hari tu. Siapa hari tu tak puasa penuh, habislah korang. Tahun depan kena puasa penuh, okey? So, dia buat apa lagi? Dia memiliki bunyi khas. Ledug, ketuk, kedug. Dan jika kalian mendengar suara itu, kalau dengar, sudah dipastikan kalian hanya berpuasa setengah hari. Dan jika mendengar suara itu, berpasrahlah karena dia akan memangsamu. Habislah. Ngerinya. Ngerinya. Dia takut. Dia kata kalau korang dengar bunyi tuk
Maksudnya korang puasa setengah hari je. Sampai pukul 12 tengah hari je. Aki tak dengar. Sebab Aki puasa penuh. Okay. Lawak. Ni lawak ke seram? Aki mencari anomali yang mengerikan. Ini bukan mengerikan. Ini melawakkan. Okay, next. Pertama, ketupat. Kedua, beduk, gedebuk. Okay? Yang ketiga, anomali apa? Kalian yang suka Share. puasa setengah hari. Siapa yang suka puasa setengah hari, korang tolong share video ni, bagi kat dia, cakap kalau korang tak puasa penuh, nanti hantu gedebuk ni datang dekat korang. Pergi share video ni, pergi like, subscribe, turn on notification, ting. Okay, next. La ilaha illallah. Krepet adalah anomali di masjid. Ya Allah, anomali masjid. Hantu krepet. Hantu kapet pula. Oh, ini hantu kapet masjid. Oh, dia macam ni Kemain, tangan dia besar, dia hantu kapet. Kenapa ada hantu kapet dekat masjid Katanya dia suka menculik anak-anak yang selalu imut push up saat tarawih. Dan untuk dijadikan masakan asam pedas. Ya Allah! Dia nak jadikan budak-budak asam pedas. Sebab apa? Untuk dihidangkan kepada Raja Karpet Kepet. Raja kapet. Takutnya. Cek. Apa benda ni? Last sekali. Konon katanya dia suka menculik anak-anak yang selalu imut push up saat Dia suka culik kanak-kanak yang suka push up saat terawih. Oh! Siapa yang dekat masa di terawih, dia main-main. Orang duk sembahyang terawih, dia duk main-main berjerit-jerit, berlari-lari, main push up, buat apa sana sini. Hantu kapet akan ambil korang, dia akan masak asam. Dia akan masak asam, lepas tu dia makan korang. Amboi! Ui, ini menyeramkan. Tapi puasa dah lepas. Hantu kapet, krepet. Lagi sekali nama dia. Prepet. Kapet. Lagi sekali. Ini hantu beduk tadi. Karpet, prepet. Karpet, krepet. Kapet, krepet, pepet. Krapet, prepet. Tadi ketupat, pat, kerupat, pat. Lepas tu beduk, berdebuk. Lepas tu yang ketiga, kapet, pepet. Okay. Anomali di masjid. Anomali dekat masjid lah. So kalau korang dekat masjid tu, jangan main-main kalau tak, tu krepet. Habis dia masak asam. Takutnya. Okay, next. Cek 1 2 3 sahur. Ur. Kepala lu guntur. 1 2 3 cek ur kepala guntur. Ini anomali mikrofon. Oh, mikrofon yang Aki pakai ni. Tada papa. Ni kepala dia tercabut pula. Ini hantu mikrofon pula. Merupakan sesosok yang berada di masjid. Okey, dia dekat masjid. Sahur tapi versi di masjid. Dia akan bangunkan orang untuk bangun sahur, tapi versi di masjid. Kalau sampai ada yang tidur habis sahur dan tidak solat subuh. Ambil korang. Siapa sini yang dah sahur masa puasa hari tu, lepas sahur dia tidur tak solat subuh, berdosa. Apakah yang anomali ni nak buat? Maka dia akan diteror sampai gendang telinga hancur. Alamak, dia akan jerit kuat-kuat sampai telinga hancur. Mitos katanya. Mitos kalau je. Masih ada yang belum bangun sesudah imsak, maka dia akan hilang dalam sehari. Dia cakap kalau kalau dia tak sembahyang subuh, tak bangun sebelum imsak, sebelum habis waktu subuh lah, dia akan hilang tiba-tiba seharian. Diculik hantu mikrofon. Hantu mikrofon ni nama apa tadi Dia akan membangun. Kali nama awak? Merupakan sesosok ur. Takutnya. Okey, ni hantu kapet. Cek 1 2 3 sahur ur. Oh, 1 2 3 cek sahur ur. Lalu guntur. Ya Allah, kenapa lawak sangat? Tapi dia dalam lawak-lawak pun bagus. Anomali. Orang kata anomali ni tak berfaedah. Bagi Aki berfaedah ni. Dia ingatkan untuk orang sembahyang subuh. Anomali mana? Merupakan sesosok anomali mik yang berada. Anomali mana yang kata tak bagus tu? Anomali ni bagus. Jadi dia mikrofon kat masjid. Dia ajak orang pergi sembahyang. Jangan tidur lepas sahur. Yang ni cerita masa bulan puasa lah kan. Di masjid, dia akan membangunkan sahur tapi versi di masjid. Kalau sampai ada yang tidur habis sahur, lepas tu dia tak solat subuh, dia akan diteror, dikacau sampai gendang telinga dia hancur. Masih ada yang belum bangun sesudah imsak,
maka dia akan Semayanglah hilang subuh, dalam ya? sehari. Boleh hilang dalam sehari. Takutnya. Es teh patipum. Bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Air Ini teh. adalah es teh yang sangat seger. Oh, air teh yang seger. Sosok ini sangat tidak menarik dan tidak laku pada hari biasa. Tak laku hari biasa. Entah mengapa saat puasa. Aduh, seger banget. Kalau es teh ini manusia Mimin nikahin deh. Min apa owner orang ni dia kata kalau si kalau teh ais ni boleh dikahwin, dia nak kahwin dengan teh ais ni. La ilaha illallah. Kenapa nak kahwin dengan teh ais? Dia kata teh ais ni biasa je, tak laku. Tapi bila waktu bulan puasa, ramai yang nak minum air teh sebab haus. So dia buat lawak ni. Mimin, mana siang panas terik begini lagi. Maaf kelewatan ngomongnya. Itulah sosok setan yang belum dikurung saat bulan puasa. Entah berapa dosa yang engkau tanggung pada manusia yang mokel. Teman kalian yang mokel karena sosok ini. Dia cakap dah berapa banyak orang yang berdosa minum air teh ais masa bulan puasa, tak puasa. Dia kata berapa orang dah berdosa dah. Sila tag kawan korang yang tak puasa hari tu. Atau korang sendiri yang tak puasa, taglah diri sendiri. Akil puasa. Sebab tu lah kalau dah besar kenalah puasa kan. Kalau tak puasa berdosa. Kalau dah tahu orang yang tak puasa tu berdosa, maksudnya korang dah tahu, dah boleh fikir dah. Kalau budak kecil yang tak tahu apa tu dosa pahala. Tu budak-budak tak tahu. Dia kalau dah tahu tu kenalah puasa. Okey, puasa tahun depan. Okey, ini Akil baru nak tengok anomali yang muncul saat bulan Ramadan. Yang engkau tanggung okey. manusia yang mokel. So, next. Kurma. Si pembasmi para manusia mokel. Oi. Siapapun yang Alamak. diam-diam mokel akan didatangi oleh kurma. Kalau ketahuan makan di siang hari, tiba-tiba bayangannya muncul di belakangmu. Ayo, Dengan dekat suara belakangmu. berat, dia bakal ngomong, Wih. kamu mokel ya? Ada yang bisa lari. Tak puasa Okey, so ini ialah hantu anomali kurma. Buah kurma pun boleh jadi anomali ya. Muka dia macam pakcik, muka yang berkedut. Dia kata dia akan cari siapa yang tak puasa. Dia akan tegur orang tu. Dengan tasbih besinya. Oi, dia ada tasbih besi dekat tangan tu, nampak? Dia akan pukul dengan tasbih besi, memberi hidayah. Aduh, melawak. Apalah. Okey. Next. Tanya, biar ingat bahawa puasa bukan main-main. Puasa bukan main-main. Kalian yang suka mokel. Tag kawan korang yang tak puasa hari tu. So, ini ialah atuk. Atuk ni ialah atuk kurma. Nama atuk ni kurma. Betul tak? Lain sekali. Kurma dun. Siapapun yang diam-diam So siapa yang diam-diam makan, bapak kurma ni datang. Ambil lah korang. Muncul di belakangmu. Dia muncul kat belakang tiba-tiba. Dia bakal ngomong, kamu mokel dia cakap, ya? kamu tak puasa tak boleh lari. Dengan tasbih besi dia akan pukul. Pukulan hidayah ke kepala. Biar ingat bahawa puasa bukan main-main. Ya, puasa bukan main-main. Okey. Wah, dia apa ni? Takut sama gambar ini, kamu mokel lagi. Ini adalah sosok monyet yang kerjaannya tidur terus. Monyet yang tidur je sampai azan maghrib tiba. Mitos katanya. Kalau ada yang tidur terus, maka dia tidur bersama monyet ini. Takutnya. Dia kata siapa yang puasa hari tu, dia tidur je kerja dia. Orang waktu puasa kena beribadah banyak. Dia tidur je banyak sampai kadang maghrib dah azan untuk berbuka pun dia tak berbuka. Jadi dia kata siapa yang macam tu, monyet ni akan tidur dengan dia. Aduh. Lawak. Geli tidur sama monyet. Teman kalian yang kerjaannya tidur mulu, siapa ni yang kuat tidur cuba komen di bawah. Terus buncis gendut. Dasar anak enggak tahu diri. Oi, gereng. Gereng bus ireng. Ini ialah bas. Anomali bas pula. Apa kena-mengena dengan bulan Ramadan ni? Anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4. Karena saat bulan puasa, dia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Ambatukam jam 3 pagi, dia akan datang dan merodok lempeng tektonik kita. Apa dia cakap ni? Dia pasal budak yang suka stay WhatsApp yang pelik-pelik.
dekat WhatsApp. Macam tu. Lepas tu dia kena jadi buzz. Anomali buzz. Pelik-pelik je lah. Kan? Ini biasa je. Tak best. Tak takut pun. Agar terhindar dari rodokannya, kita harus stop jomok saat bulan puasa dan gaskan lagi sehabis lebaran. Tag teman kalian yang jomok. Oh, so dia nak suruh juga kalau tak nak kena, langgar dengan bas anomali ni, teruskan berpuasa, jangan puasa sehari je. So dia suruh puasa full lah macam tu. Baguslah juga kan. Jomoknya nggak ketulungan. Okay, next. Tung sahur. Tung sahur ni paling famous. Mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Okey. Seremnya. Tung ini biasanya bersuara layaknya. Okey, so tung sahur ni sebenarnya dia akan datang dekat orang yang kalau orang mak korang atau ayah korang dah jerit sahur dah 3 kali sebut tapi korang tak nyahut. Mesti anomali tung sahur dia datang, dia pukul korang sebab tak bangun tidur. Kentungan seperti ini. Tung. Tung. Teman kalian yang susah sahur. Wir adalah sebuah anomali. Anomali apa pula ni? Katanya. Ui. Barang siapa yang tidak tarawih selama bulan Ramadan, siapa yang tarawih? Dan mengeruqyah kalian dengan tasbih di tangannya. Siapa yang tak pergi tarawih hari tu sekali pun, walaupun sekali, dia akan ruqyahkan korang. Apa benda lah. Dia macam kurma sebenarnya. Dia banyak kurma kan. Anomali kurma ni banyak sangat kan. Tapi lawak lah. Dia mesti pegang tasbih. Dan seketika kalian pun kepanasan. Kepanasan sebab takutnya aku. Tak teman kalian yang malas tarawih. Siapa yang malas tarawih tu? Sosok yang enggak puasa. Ini monyet tak puasa. Sosok ini biasanya makan paling banyak. Makan paling banyak. Yang lain masih makan 1 gorengan. Dia udah 5. Sampai yang puasa enggak dapat gorengan emang. Ini adalah anak-anak. Ini monyet. Sekarang ni owner ni asyik-asyik tak habis cerita pasal monyet aja. So siapa yang tak puasa dia menjadi anak monyet. Keras. Jadi dia dikutuk jadi monyet, mana mulut monyetnya dikasih toa. Jadi makin seram. Jadi monyet. Ini Cungkareng cincin cukuri. Ya okey, ni menyeramkan. Adalah sebuah entitas jahat. Okey. Yagye muncul ketika ia kelaparan konon. Dia katanya kalau kelaparan dia keluar. Cungkring. Ini dulunya sering mokel di siang hari lalu dia dikutuk menjadi cungkring. Cungkring dia apa? Makan siapapun Yagye suka mokel diam-diam. Takutnya. Ini ialah apa benda nama dia tadi? Dia hantu yang makan orang tak puasa. Dah lah dia tak puasa jadi hantu, lepas tu kena makan dengan hantu. Pelik je lah. Dia buat dia pelik je kan. Tapi itulah benda ni bukan real pun. Hanya hiburan kan. Tapi ni paling seram setakat ni. Aku takut. Tak nak tengok lebih-lebih. Takutnya. Okey. Ini mercun. Wih. Dor. Alomani yang muncul ketika bulan puasa tiba. Okey. Dia datang main mercun. Bulan puasa saja. Okey, dia datang bulan puasa. Katanya, bila ada yang menyalakan petasan di saat pagi ataupun sore. Ini anomali, dia akan datang. Siapa yang main mercun waktu pagi, waktu petang. Okey, waktu pagi, waktu petang mana ada orang main mercun. So kalau korang main mercun waktu siang, maka dia akan mendatangi. Dia akan datang rumah korang. Apa yang dia nak buat dekat rumah korang tu? Seramnya. Share video ini ke teman kalian yang suka main petasan di rumah. Takjil. Weh, takjil. Takjil ni Indonesia, bahasa Indonesia. Takjil sebenarnya kuih waktu raya. Takjil. Weh, dia macam kuih apa ni? Ni kuih apa ni? Kuih akok ke apa? Takut. Takjil jilating tun. Takjil yang muncul hanya di bulan puasa. Okey. Konon katanya takut. Yang ni paling takut. Aku takut. Korang tak takut ke? Ini macam bahulu pun ada. Karena terlalu banyak memborong takjil. Siapa yang banyak sangat shopping beli kuih masa bulan Ramadan, hantu ni datang. Takjil jul. Mereka berubah menjadi jajanan takjil yang menangis karena menyesal pada perbuatan dulu saat masih menjadi manusia. Mereka ditarik ke dimensi lain dan menjadi takjil menangis. Takut. Jangan serakah kalau ada takjil.
Dia kata jangan jadi tamak masa ada kuih banyak-banyak. Jangan borong semua. Orang lain pun nak beli. Nanti dikutuk. Macam tu. Nanti dikutuk. Seramnya. Okey. Gurami kocor. Okey dah. Kita takut sangat. Korang tak takut ke? So dia hantu ikan lah kot. Dia kejutkan orang. Siapa yang tak bangun sahur, dia datang ke rumah orang tu. So ni ikan anomali apa benda tak? Jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Korang rasa mana hantu anomali yang paling mengerikan? Korang komen dekat bawah. Okay? So Aki rasa yang paling mengerikan yang takjil. Yang hantu takjil tadi tu, yang kuih tu. Lagi satu hantu yang dia makan orang kalau tak puasa tu. Yang lain semua lawak. Kan? Dan yang paling lawak bagi Akil, yang paling lawak ketupat ni lawak. Ketupat ketepuk. Ini gena-gena bong bing. Ini lawak. Ini kapet, hantu kapet. Yang buat bising dekat masjid. Orang semayang dia buat bising. Hantu kapet makan buat asam pedas. Ni pun lawak. Yang ni hantu mikrofon. Hantu ice tea. Hantu kurma lagi. Kurma atuk ni. Atuk akan pukul dengan tasbih dia yang besi ni. Okay, anak monyet. Siapa yang tidur aja kerja dia. Hantu bas. Tung sahur. Yang paling famous monyet. Inilah yang seram tadi. Ni seram tadi. Yang ini mercun. Okay. Dan hantu takjil ni kita tak nak tengok. Takut. Ni pun kurma menakutkan. Ambil yang lawak saja please. Okay lah. Tung sahur je lah. Okay lah. Jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Korang suka tak video kita kali ni? Kalau suka jangan lupa like video ni, subscribe, turn on notification. Ting. Korang nak Aki tengok video apa lagi, nak react apa lagi, korang komen dekat bawah. Jadi ini hanyalah hiburan, tak ada benda yang hidup dan mati. Cuma lawak-lawak je dan mengerikan. Takutlah. Korang kalau takut janganlah tengok. Korang tak takut ke? Aki takut. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.